نهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat 352 dah. Sebelum ni kita telah baca ibadah umrah ni. Kita telah sebut berkenaan dengan ihram, berkenaan dengan perkara yang dilarang kepada orang yang berihram, talbiyah, berkenaan dengan tawaf, sa'i. InsyaAllah kita akan sambung berkenaan dengan cara-cara melakukan ibadah haji. Sebenarnya hadis ni kita baca dah separuh dah. Cuma kita tinggal laginya, iaitu berkenaan dengan ibadah haji dah. Pak umrah tu habis dah kita sebut. Tengok muka surat 352 tu. Falamma kana yaumut tarwiyah. Falamma kana yaumut tarwiyah. Terjemah hadiahnya mana terjemah dia? Ni terjemah muka surat 354 dah. Sebelah baris daripada bawah. Tatkala pada hari tarwiyah mereka menuju ke Mina. Jadi ni untuk orang yang mengerjakan haji tamattu'. Selepas habis mengerjakan haji tamattu', mereka boleh guting dan mereka boleh melakukan perkara yang dilarang dah ketika ihram dah. Maksud boleh memakai pakaian yang berjahit, boleh memakai barang-barang wang dah, boleh tinggal bersama isteri dia dah. Jadi orang yang buat haji tamattu' tu, mereka akan memulakan semula ibadah mereka pada hari yang ke-8, yaumut tarwiyah. Dah. Jadi untuk orang yang mengerjakan haji ifrad ataupun haji qiran, selepas mereka tawaf qudum dan sa'i, mereka tidak guting atau cukur dah. Mereka kekal pada ihram sehinggalah mereka tunggu pada hari tarwiyah. Mereka akan sambung ibadah haji mereka pergi ke Mina dah. Jadi orang yang buat haji tamattu' tu, dia akan ihram kali kedua. Jadi kali kedua ihram ni tak perlu mereka keluar ke tanah halal. Mereka hanya berihram di Mekah, tempat mereka tinggal. Hotel lah. Kalau mereka tinggal di hotel lah. Kalau mereka tinggal di luar daripada Mekah, situlah tempat mereka berihram kali kedua dah. Jadi tengok terjemah dia dah. Falamma kana yaumut tarwiyah, bila tiba hari tarwiyah dah. Hari tarwiyah ni maksud dia nya hari yang ke-8 dah, hari yang ke-8. Dinamakan dengan hari tarwiyah kerana hari tu orang Arab ni mereka bagi minum cukup-cukup dah. Biar kenyang, biar banyak dah pada unta-unta mereka dah, sebab nak gerak ni. Nak bergerak memulakan ibadah haji dah. Tu at-tarwiyah dah. Rawa yurawi at-tarwiyah maksud dia nya menghilangkan dahaga dah. Falamma kana yaumat tarwiyah, maksud hari tarwiyah sini maksudnya hari ke-8. Hari ke-8 dah. Tawajjahu ila Mina, mereka menuju ke Mina dah. Maksudnya mereka menuju ke Mina ni selepas mereka ihram kali kedua lah. Orang yang ihram haji ifrad dengan haji qiran tu kekal dengan ihram mereka. Tapi orang wajib tamattu' tu mereka ihram semula kan? Mandi semula, kemudian niat semula, pakai kain ihram semula kan? Falamma kana yaumat tarwiyah, apabila tiba hari tarwiyah,
tawajjahu ila Mina, mereka menuju ke Mina. Wa rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla biha adh-dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'a wal fajr. Maka Nabi naik kenderaannya, Nabi sembahyang di Mina, sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya' dan subuh. 5 waktu ni Nabi sembahyang di Mina. Kalau ikut tabu haji, wallahu alam lah, hak mu dengarnya mereka terus menuju ke Arafah selalu. Jadi ni kalau mengikut betul-betul perbuatan Nabi, Nabi pergi ke Mina dulu hari ke-8 dah. Esok ke hari ke-9 tu barulah Nabi pergi ke Arafah dah. Fasalla biha, Nabi sembahyang di Mina 5 waktu, sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh dah. Jadi oleh kerana Nabi ni bermusafir, Nabi sembahyang ni dengan sembahyang qasar dah. Jadi jamuk tu diberi pilihan lah. Nak jamuk tak apa, tak sejamuk pun tak apa dah. Jadi ada kelebihannya dah qasar dah, sebab untuk orang bermusafir. Thumma makasa qalilan hatta tala'ati syamsu. Selepas sembahyang subuh, Nabi tunggu sekejap sehingga terbit matahari. Terbit matahari barulah fa'ajaza hatta ata Arafah. Nabi menyambung perjalanan dia sehingga Nabi melepasi, Nabi masuk ke sempadan Arafah dah. Jadi bila Nabi sampai di Arafah, fawajadal qubbata qad duribat lahu binamiratin. Jadi Nabi bergerak daripada Mina ke Arafah selepas terbitnya matahari dah. Di Arafah Nabi dapati telah dibina satu kemah untuknya dah. Jadi sahabat-sahabat sedia dah satu kemah untuk Nabi dah. Tu Namirah ni nama tepat sekarang ni, Masjid Namirah ada kan? Di Arafah tu Masjid Namirah ada dah. Fa nazala biha hatta idza zaghati syamsu. Maka Nabi turun dan Nabi berhenti di Arafah sehinggalah Nabi berhenti di Namirah sehinggalah condongnya matahari waktu zuhur lah. Bila masuk waktu zuhur, Nabi pun naik unta dia qaswa, faruhilat lahu fa ata batul wadi. Maka bergeraklah unta Nabi sehingga sampai di Batul Wadi dah. Lembah dah. Batul Wadi ni maksud lembah di kawasan Arafah lah. Khawafa khataban nas, Nabi berkhutbah kepada manusia dah. Jadi Nabi duduk di Batul Wadi, Nabi berkhutbah. Kemudian Nabi wukuf dekat dengan bukit lah. Arafah tu situ Nabi duduknya dah. Nabi berdoa sapalah waktu maghrib kan. Jadi Batul Wadi, daripada Namirah Nabi pergi pada Batul Wadi, situ Nabi khutbah dah. Jadi Nabi dikelilingi oleh sahabat-sahabat dah. Dalam riwayat Muslim disebut jumlah sahabat yang mengerjakan ibadah haji sama Nabi 100,000 orang dah. Tu antara himpunan sahabat yang paling ramai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lah. Yang keduanya dalam peperangan Tabuk kan. Peperangan Tabuk 30,000 orang kan. Dalam peperangan Fatah Mekah 10,000 orang dah. Dalam Bai'atul Ridwan 1,900 orang dah. Tu jumlah perhimpunan yang besar-besar dah. Ramai sahabat dah. Jadi perhimpunan yang paling ramai sahabat bersama-sama Nabi lah ketika haji wada, iaitu 100,000 orang dah. Fa khataban nasa, Nabi berkhutbah dah. Cuma kita kena faham dalam kitab kita ni, dalam kitab Bulughul Maram ni, Imam Ibnu Hajar ni dia kerak-kerak hadis dah. Dia ambil potongan-potongan hadis yang melibatkan ibadah haji sahaja dah. Isi kandungan khutbah Nabi dia potong, dia buang dah. Jadi dia ambil hak berkaitan dengan ibadah haji sahaja dah. Amalan haji sahaja dah. Jadi kita boleh tahu daripada hadis-hadis ni Ibnu Hajar merengkahkan hadis, dia hanya sebut perbuatan Nabi waktu melakukan haji sahaja dah. Jadi di hari Arafah, hari ke-9 tu Nabi berkhutbah dah. Khutbah Nabi-nya, Nabi memperingatkan tentang ibadah haji, dan Nabi juga sebut tentang kau-kau lain lah. Kehormatan darah, maruah dah. Kehormatan Sultan yang suci Mekah dah. Kehormatan bulan haram dah.
Summa azana summa aqama. Kemudian Nabi perintah ke supaya diazan ke, kemudian diqamat ke dah. Bukan Nabi azan Nabi qamat dak, Nabi suruh orang azan dia qamat dah. Maka Nabi sembahyang zuhur. Nabi sembahyang zuhur 2 rakaat qasar dah. Kemudian Nabi suruh qamat pula. Nabi sembahyang asar. Maksudnya Nabi jamak takdim di Arafah dah. Di Arafah Nabi sembahyang jamak takdim. Jamak takdim qasar dan jamak takdim dah. Walam yusalli bainahuma syai'an. Nabi tak sembahyang antara kedua-dua sembahyang kan dia. Maksudnya qamat sembahyang zuhur, qamat pula sembahyang asar. Dah. Jadi Nabi tak sembahyang sunat antara dua-dua sembahyang saat ni. Dah tak ada sembahyang sunat apa-apa dah. Hanya Nabi sembahyang zuhur sahaja, kemudian sembahyang asar dah. 2 rakaat. Thumma rakiba hatta atal mauqifah. Selepas sembahyang barulah Nabi bergerak daripada Batul Wadi, Nabi pergi ke bukit lah, bukit Arafah lah. Dah Arafah tu. Kayak kita buat umrah, kayak dia buat jalan kita pak bukit Arafah tu. Tempat orang tulis nama lah. Tak. Ada orang naik atas bukit tu dia tulis nama. Dia nak nikah kau dengan pasangan dia, tulis nama dia, tulis pasangan dia. Dia kata sinilah tempat bertemunya Nabi Siti Hawa Nabi Adam kan. Jadi semoga hubungan dia dengan pasangan dia kekal dah. Itu antara khurafat belakalah. Dak khurafat di Arafah. Jadi pakat tulis nama belaka kak. Habis cuti habis lah di Arafah tu. Dak mengos juta orang pergi, juta orang tulis belaka. Dak. Jadi itu antara khurafat yang berlaku lah ketika musim haji ataupun ketika orang melakukan umrah dah. Sebab kepercayaan mereka tu tempat, memang ada riwayat yang mengatakan tu tempat pertemuan apa dia Siti Hawa Nabi Adam dah. Tapi hak tulis nama tu tak ada dah. Jadi Nabi pun pergi bergerak ke Arafah, ke tempat wukuf. Faja'ala batna naqatihil qaswa ila sakhra. Maka Nabi parking, Nabi letakkan kuda unta dia dekat dengan kawasan batu dah. Ke bukit tu kan berbatu-batu kan. Maksudnya Nabi letak unta dia kaki bukit lah. Waja'ala hablal musyati baina yadayhi. Nabi menghadap ke hablal musyah. Hablal musyah nama bukit juga. Nabi menghadap ke bukit hablal musyah. Hablal musyah dah. Jadi hablal musyah ni depan Nabi, bukit kecil tu dah. Dan Nabi menghadap kiblat dah. Nabi wukuf di Arafah, Nabi menghadap bukit ni, Nabi menghadap kiblat dah. Kemudian Nabi wukuf di situ start lepas pada khutbah, lepas pada sembahyang zuhur dan asar sehinggalah waktu maghrib dah. Jadi kalau kita nak buat agak-agak lah dah, antara khutbah Nabi dengan sembahyang zuhur asar dah, sehingga start zuhur asar sampai maghrib dah. Lebih kurang pukul berapa? 2:30 lah. Kurang dah 2:30. Start 2:30 sampailah maghrib dah. Nabi wukuf di duduk tempat di mauqif dah. Jadi Nabi duduk situ, Nabi berzikir, Nabi berdoa, Nabi angkat tangan dah. Sehinggalah waktu maghrib dah. Hatta gharabati syamsu wa dhahabati sufrah qalilan. Sehinggalah tenggelam matahari dah hilallah warna kuning sedikit dah. Hatta ghabal kursu, sehingga hilal apa dia bulatan matahari itu sepenuhnya, hilal dah. Tenggelam matahari sepenuhnya, maka Nabi pun bergeraklah pula dah. Wa dafa'a wa qad syana qalul qaswa dah. Nabi bergerak dan Nabi perlihatkan pergerakan untanya dah. Nabi tarik tali unta dia sehingga rapat pada dada dah. Hatta inna ra'saha la yusibu maurika rahlihi, sehingga kepala unta itu terkena pada leher dia dah. Wa yaqulu bi yadihi al-yumna, Nabi isyaratkan dengan tangannya dia, ayuhan nas as-sakinah as-sakinah. Wahai manusia, pelihar dah. Jadi nak bergerak ramai-ramai waktu tu lah. Waktu maghrib pula bergerak dah. Jadi Nabi suruh mereka pelihar. Nabi sendiri pun pelihar bergerakkan untanya dah. Kullama ata hablan arkha laha qalilan hatta tas'ada. Setiap kali Nabi mendatangi bukit tempat tinggi, Nabi peliharkan sehingga dia naik dah. Pelihar dah. Jadi Nabi bergerak daripada Arafah ke Muzdalifah malam tu dah. Lepas maghrib Nabi bergerak daripada Arafah ke Muzdalifah dah. Muzdalifah dah. Maka di Muzdalifah lah Nabi sembahyang maghrib, Nabi sembahyang isyak dah. Pun dengan jamak qasar juga dah. Bi adzanin wahid
wa iqamataini dah. Walam yusabbih bainahuma syai'an, Nabi tak sembahyang sunat antara tengah-tengah dah. Jadi Nabi sembahyang jamak takdim, qasar dan jamak takdim di Arafah. Nabi sembahyang maghrib dengan isyak jamak takhir. Mana? Di Muzdalifah dah. Thumma taja'a hatta tala al-fajr. Kemudian Nabi mabit di Muzdalifah dah. Jadi mabit di Muzdalifah ni kalau ikut Dr. Basit dia sebut, tidur sungguh dah. Tak ada kata buat qiyamul lail ke, duk bermunajat apa ke, duk meletih kan gitu. Moga sepanjang hari dah duk bergerak, duk ukur di Arafah. Lepas tu apa dia sembahyang sampai di Muzdalifah pula dah. Jadi malam tu rehat saja malam tu dah. Malam gaya dah. Jadi malam tu hanya rehat saja, mabit di Muzdalifah dah. Tidur sungguh-sungguh lah, tidur saja dah. Tak perlulah kita nak buat qiyamul lail ke, nak buat munajat mayah hajat atau ayah lah. Dah, rehat saja dah. Sebab esok nak buat ibadat pula. Kau nak? Nabi tidur sehingga terbitnya fajar. Sebab Nabi sembahyang jamak di Muzdalifah, Nabi tidur sehingga terbit fajar. Maka Nabi sembahyang subuh ketika mana tabayyan lahul subhu dah. Jelaslah kepada baginda fajar dah. Maksudnya Nabi sembahyang awal subuh di Muzdalifah dah. Nabi sembahyang awal. Dia bagi mazhab Hanafi sembahyang subuh ni asalnya sunat bagi mereka lewat ke sembahyang subuh kan. Tapi ada keadaan waktu-waktu yang digalakkan mempercepat ke sembahyang subuh kan. Antaranya bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni orang mari awal masjid. Sebab sepasah sahur mari lalu kan. Yang keduanya ketika ni lah. Ketika di Muzdalifah kan. Malam pada pagi raya kan. Jadi Nabi sembahyang awal subuh bi adzani wa iqamah, dengan azan dan iqamah. Kemudian Nabi pun lepas pada subuh Nabi bergerak sehingga Nabi sampai ke Masy'aril Haram dah. Masy'aril Haram ni nama bukit-bukit daripada Muzdalifah nak pergi ke tempat melontar lah. Ada bukit-bukit kan. Bukit-bukit nama dia Masy'aril Haram kan. Di Masy'aril Haram ni dah Nabi menghadap kiblat, Nabi berdoa, Nabi bertakbir, Nabi bertahlil kan. Dia sentiasa Nabi berhenti sehinggalah cerah, betul-betul cerah dah. Nabi doa di kawasan bukit-bukit Masy'aril Haram dah. Fadafa'a qabla an tatlu'a syamsu, maka Nabi pun bergeraklah sebelum terbit matahari dah. Bergerak daripada Muzdalifah, daripada Masy'aril Haram ke tempat melontar dah. Hatta atal batna muhassir, sehingga Nabi sampai ke batna muhassir dah. Ni nama-nama tempat nak rayak bayah dah. Kita boleh tengok oleh atlas dah, atlas ibadah haji dah. Ataupun kalau kita tarik dalam Google betul bit juga dah. Tarik tempat-tempat apa dia ataupun apa dia kawasan-kawasan tempat-tempat melakukan ibadah haji. Itu sesalah. Batnul Muhassir mana, Batnul Wadi mana, Masy'aril Haram duk mana dah. Apa dia tempat melontar duk mana, Jamrah Aqabah duk mana, Jamrah Wusta duk mana dah. Itu dia belakang dah, dia lukis belakang tempat-tempat tu dah. Jadi kita boleh nampaklah macam mana pergerakan Nabi dah. Daripada Muzdalifah ke Arafah dah. Kemudian ke Masy'aril Haram ke tempat melontar dah. Bila Nabi sampai ke Batnul Muhassir, Batnul Muhassir ni lembah juga dah. Batnul Muhassir ni tempat waktu tentera bergajah Ashabul Fil nak menyerang Kaabah, situlah Tuhan harta burung dan melontar mereka. Jadi sampai situ Nabi pecut sikit unta dia dah. Nabi pecut sikit dah. Faharraka qalilan, Nabi pecut sedikit untanya supaya bergerak laju dah. Thumma salakat tariqal wusta allati takhruju al-jamrah al-kubra. Kemudian Nabi melalui jalan tengah dah yang keluar ke Jamrah Kubra dah. Jamrah Kubra dah. Jamrah Aqabah ni. Hatta atal al-jamrah allati indalah syajarah, sehingga Nabi sampai ke jamrah yang dekat dengan pokok dah. Pokok di sini maksudnya pokok tempat Nabi berbai'ah, bai'atul ridwan dah. Jamrah Aqabah ni. Jamrah Aqabah dah. Maka pada hari yang pertama lepas pada apa dia cerah, Nabi pergi melontar 7 kali dah. Jadi hari pertama tu hanya melontar sejamrah saja dah. Jamrah Al-Kubra saja, Jamrah Aqabah saja dah. Nabi melontarnya 7 kali. Nabi bertakbir setiap kali melontar, setiap batu yang Nabi lontar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dah. Dengan batu seumpama al-khazaf dah. Khazaf ni lebih kurang ni lah dah. Lebih kurang ujung jari kita dah.
Rama bimatul wadi, Nabi melontar daripada Batul Wadi. Kemudian Nabi melontar ke Jamrah Aqabah dah. Kemudian Nabi berpaling, Nabi pergi ke tempat Al-Manhar, tempat sembelihan dah. Jadi pada pagi raya tu, lepas pada Nabi semaya subuh, mana? Di Muzdalifah, Nabi gerak ke Masy'aril Haram dah. Kemudian Nabi gerak pula ke Jamrah dah. Pertama Nabi melontar. Lepas melontar Nabi pergi sembelih dah. Sembelih. Ni sembelihan ni sembelihan dam wajib kepada orang yang buat haji tamattu' dengan orang yang buat haji qiran dah. Haji qiran dah. Tapi sembelihan Nabi tu bukan kena bayar dam dak lah. Sebab Nabi buat haji ifrad kan. Sembelihan korban lah bagi Nabi nya dah. Ataupun hadiah dah bagi Nabi dah. Thumma rakiba Rasulullah fa afadha il baiti dah. Kemudian Nabi pun naik pula kenderaannya, Nabi menuju ke Baitullahil Haram dah. Nabi sembah ya zuhur di Mekah dah. Kemudian Nabi pun melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah pula di Mekah dah. Jadi itulah pergerakan Nabi ataupun perbuatan haji Nabi yang dilakukan oleh Nabi SAW dah. Jadi kalau kita tengok pada hadis ni, kita tengok semula dah macam mana pergerakan Nabi SAW. Amalan-amalan Nabi ni, hak kita sebut saat ni, ada orang yang mengatakan wajib dah, ada orang mengatakan sunat dah. Jadi ada hak rukun, ada hak selaginya, khilaf ulama antara wajib dengan sunat dah. Jadi yang pertama sekali pergerakan Nabi nya iaitu pada hari tarwiyah dah. Pada hari tarwiyah menuju ke Mina dah, menuju ke Mina dah. Jadi ada setengah ulama kata bergerak pergi ke mabit di Mina wajib haji dah. Ada kata tak, bukan wajib dah, tu sunat sahaja dah. Jadi ada hak pergi ke Mina, ada hak terus pergi ke Arafah dah. Jadi kalau mengikut betul-betul sunnah Nabi nya ialah Nabi pada hari ke-8 lepas waktu duha Nabi bergerak ke Mina dah. Nabi bergerak ke Mina, Nabi sembah ya zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh dah di Mina dah. Itu pergerakan Nabi dah. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ke-9 dah, hari ke-9, hari Arafah lah. Hari Arafah lepas pada sembahyang subuh, lepas terbit matahari, Nabi pun pergi ke Arafah pula, masuk ke sempadan Arafah dah. Di sempadan Arafah ni luar. Nabi sampai di Namirah dulu, Nabi berhenti situ. Kalau Nabi Namirah, Nabi pergi ke Batul Wadi, Nabi berkhutbah. Dari Batul Wadi Nabi pergi ke Mauqif, tempat Nabi wukuf lah, tempat bukit kan, kawasan bukit tu. Tempat wukuf. Jadi situlah Nabi selepas khutbah Nabi sembah ya zuhur, asar, jamak. Kalau Nabi pergi ke tempat wukuf dah. Jadi Nabi hentikan untuk di situ. Kemudian Nabi wukuf sehinggalah waktu maghrib dah, waktu maghrib dah. Jadi wukuf di Arafah ni merupakan kemuncak kepada amalan ataupun ibadah rukun haji dah. Jadi kalau tengok sini Nabi wukuf, bila Nabi wukuf? Nabi wukuf bermula waktu zuhur, waktu tengah hari, bila zuhur lah ataupun zuhur lah, sampai waktu maghrib dah. Lepas maghrib Nabi gerak ke mana? Ke Muzdalifah semula dah. Ke Muzdalifah dah. Jadi gini saya. Hak sebaik-baiknya ialah kita melakukan perbuatan Nabi dah. Maksudnya kita boleh wukuf antara zuhur sehingga maghrib dah. Tapi kalau orang itu tak sempat, disapa lewat ke, dia wukuf asal baru sapa, maka sah dah wukuf dia tu. Wukuf ni asalkan dia masuk kawasan Arafah, jadi tinggal situ. Kalau lepas maghrib dia keluar pun tak apalah. Paling-paling lewat wukuf ni sebelum subuh dah. Maka kalau orang tu sapa belum subuh di Arafah, maka dikira sah wukuf dia dah. Situlah. Kita akan baca hadis di depan ni, Nabi sebut dah. Mana orang dia wukuf sama ada waktu malam, waktu petang atau siang hari atau malam, maka telah sahlah hajinya dah. Atau baca hadis di depan dah. Jadi walaupun Nabi wukuf start daripada tengah hari sehingga maghrib,
Tapi Nabi sendiri sebut kalau orang tu terlewat tapi dia sempat lagi wukuf sama ada waktu tengah hari ataupun waktu malam, maka wukuf dia sah dan ibadah haji dia pun dianggap sah dah. Jadi lepas pada wukuf, lepas pada Nabi ni wukuf di Arafah, lepas maghrib Nabi gek mana? Nabi gek ke Muzdalifah dah. Daripada Mina ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah dah. Jadi di Muzdalifah itulah Nabi sembahyang jamak takhir dah. Jamak takhir dah. Sini kalau nak tengok sini ni ada apa dia? Ada ringkasan dibuat oleh siapa dia? Oleh Syekh Shalih Utsaimin dah. Macam mana pergerakan haji dah. Ni. Kita baca sikitlah. Ni ibadah haji dah. Yang pertamanya apabila tiba waktu duha hari yang ke-8 Zulhijjah, maka orang itu berihram dengan ihram haji ya. Dari tempat tinggal dia, hotel dia lah. Dia mandi, kemudian dia memakai pakaian ihram dah. Kemudian dia mengucapkan labbaik hajjan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Yang kedua, dia bergerak keluar ke Mina. Sampai di sana dia sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Dia subuh sembahyang qasar tanpa jamak dah. Tu mengikut hadis lah. Yang ketiga, bila terbitnya matahari, maka bergeraklah ke Arafah dah. Dia sembahyang di sana Zuhur dan Asar secara jamak takdim dah. 2 rakaat dah. Kemudian ada khutbah lagi, dengan khutbah dah. Jadi khutbah di Arafah tu kena kira kat 2 kali lah. Khutbah hari Arafah sekali, khutbah hari raya sekali kan. 2 kali kan. Jadi bila terbit matahari, dia bergerak ke Arafah sembahyang Zuhur dan Asar, jamak takdim di sana dah 2 rakaat. Kamu tinggal di Arafah sehingga tenggelam matahari dah. Dan waktu di Arafah tu hendaklah memperbanyakkan zikir, doa dalam keadaan menghadap kiblat dah. Dalam keadaan menghadap kiblat dah. Dan wukuf di Arafah tu bukan di kawasan bukit tu saja dah. Nabi sebut aku wukuf di sini. Dan semua kawasan Arafah ni tempat wukuf belaka dah. Moga orang ramai dah. Kan dia ambil gambar ke kod udara macam mana bukit tengah tu ke penuh dah macam semua orang dah. Penuh berjuta orang ke mengelilingi bukit ke, bukit kawasan Arafah dah. Jadi nak wukuf di bukit belaka tu memang tak muat dah. Jadi semua kawasan Arafah tu tempat wukuf belaka dah. Mau teringat waktu dia babah dia bawa kita pergi jalan kawasan ibadah haji ni, dia kata tengok dah kawasan ibadah haji ni Tuhan jadikan dia macam perut ibu dah. Perut ibu dah. Maksudnya perut ibu ni waktu anak dia kecil dah. Waktu anak dia membesar dah. Maksudnya marilah orang banyak mana pun Arafah ni muak orang ni, muak je. Marilah kat mana pun dia muak orang ni. Dia membesar dah, dia muak dah. Ni mukjizat lah Tuhan buat dah. Kemudian apabila tenggelam matahari, maka bergerak daripada Arafah ke Muzdalifah. Dia sembahyanglah takhir di sana, sembahyang Maghrib dan Isyak. Dia subuh dah. Maghrib dengan Isyak jamak takhir dah. Qasar lah. Kemudian sembahyang subuh di sana dah. Kemudian tinggal di sana berdoa, berzikir sehingga hampir-hampir terbit matahari dah. Di kawasan Muzdalifah jugalah ada Masjidil Haram kan. Kemudian bila orang tu tak mampu, ni untuk orang tua ataupun orang yang lemah, orang yang membantu orang tua, orang perempuan, kanak-kanak ni, dia malam tu lagi daripada Muzdalifah dia boleh bergerak dah ke tempat melontar tu dah. Boleh bergerak awal lah. Tengah malam dia boleh bergerak dah tengah malam dah. Tapi untuk orang yang berkemampuan, esok ke baru dia bergerak dah. Sebab apa boleh gerak tu takut-takut apa dia traffic jam lah. Ramai lajak orang kan. Jadi untuk orang yang lemah-lemah ni, mereka boleh bergerak start waktu tengah malam lagi dah. Wa in kunta dha'ifan la tastati' muzahamatan nas inda rambi fala ba'sa an tasira ila mina akhir lail. Jika kamu takut berteruk-teruk dengan orang ramai pada esok ke, maka bolehlah kamu bergerak pada waktu malam, akhir malam ke Mina dah, untuk kamu melontar jemrah dah sebelum manusia berteruk-teruk ramai dah.
Fa idza qaruba syams tulu syamsi, bila hampir terbitnya matahari, maka bergerak daripada Muzdalifah ke Mina dah. Bila kamu sampai di sana, kamu melakukan beberapa perkara dah. Ada 3 perkara ni. Ni perkara yang perlu dilakukan di Mina dah. Yang pertama, melontar jamrah Aqabah dah. Jamrah Aqabah ni jamrah yang paling hampir dengan Mekah, dengan 7 lontaran dah, yang berturut-turut dah. Lah. Setiap kali lontar sekali takbir Allahu Akbar. Yang kedua, sembelihlah binatang hadiah dah, ataupun sembelih hedang dah, untuk orang yang buat haji kira dengan haji mutamattu kan. Kamu dia bahagikan daging kepada orang fakir, dan sembelih ini wajib pada orang yang buat haji mutamattu dan haji kira dah. Sunat makan dan berikan dah. Ni kita sembelih ni sembelih sajalah dah. Kamu dia hak uruh tu memang dia orang uruh lah dah, tak ada nak uruh dah kitanya. Nak makan pun dia ambil pada daging dah, Allah Alam lah. Jadi kalau ikut sininya, kalau boleh ambil daging sikit untuk makan. Kamu nak bagi daging tu bagi pada orang fakir miskin lah. Kemudian yang ketiganya, cukur kepala ataupun guntingnya dah. Dalam hadis tak sebut lah. Dalam tak sebut dah. Jadi lepas pada melontar sembelih, lepas sembelih gunting ataupun cukur dah. Dia cukur lebih afdal dah. Lepas tu dia panggil tahallul yang pertama dah. Kemudian lepas tahallul pertama tu lah, kemudian bergerak ke Mekah dah. Nabi sembahyang zuhur di Mekah dah. Nabi sembahyang zuhur Mekah, kemudian Nabi buat haji tawaf ifadah dah, tawaf ifadah sana dah. Jadi habis tawaf ifadah tu habislah selesailah ibadah haji dah. Itu tahallul yang kedua lah. Kemudian hadis yang ke 764 dah. Ni hadis-hadis lepas ni hadis yang nak menyempurnakan hadis tersebut tadilah. Wa an Khuzaimah bin Sabit. Ni disebut sini dah. Selepas kamu melontar, kamu bercukur atau bergunting, maka kamu boleh memakai pakaian biasa, dia halal bagi kamu semua perkara-perkara yang haram ketika ihram, kecuali perempuan, kecuali isteri lah. Tak boleh berkahwin, tak boleh tidur lagi dengan isteri dah. Orang lain boleh berlaku dah, pakai bawang-bawang yang boleh, pakai baju berjahit boleh dah, kerak rambut, kerak kuku boleh berlaku lah. Yang keenam, kamu turun ke Mekah, dia lakukan tawaf ifadah dah, tawaf haji. Dia sa'i lah. Yang kedua atau Safa dan Marwah dah. Sa'i haji juga dah. Dengan habisnya sa'i dia tawaf ini, maka kamu telah halal tahallul yang kedua dah. Dan semua benda halal bagi kamu, sehingga perempuan pun halal bagi kamu, isteri pun halal bagi kamu dah. Jadi berakhir ibadah haji itu dengan dia melakukan tawaf dan sa'i dah. Kamu ada lagi tu dah. Melontar tu habis lagi tu hari ke-11, ke-12, ke-13 kan? Ada lagi tu melontar tu. Yang ke-8, kemudian naklah kamu melontar jamrah yang 3 pada hari ke-11, yang ke-12. Dua-dua ni dilakukan selepas zuhur dah. Jadi melontar hari pertama selepas terbit matahari. Melontar hari kedua, raya kedua, yang ketiga ni selepas zuhur dah. Tadi ubil ula, kamu memulakan melontar pada jamratul ula dah, iaitu yang paling jauh daripada Mekah dah. Kemudian melontar jamrah wusta. Kemudian melontar jamrah Aqabah dah, yang akhir sekali dah. Jadi setiap kali jamrah yang pertama melontar, kita berhenti sekejap, kita doa dah. Melontar pula jamrah kedua, lepas tu berhenti tak doa, kemudian jamrah ketiga dah. Watakifu, dan kamu berhenti pada jamrah yang pertama, jamrah yang tengah-tengah dah. Kamu berdoa kepada Allah menghadap kiblat dah. Dan wala yuzul ramyu qabla zawal. Tak boleh melontar 2 hari ini sebelum gelincirnya matahari dah. Jadi melontar hari 11 12 mesti selepas zawal, selepas gelincir matahari dah. Ni ibadah haji ni kita belajar jarang-jarang dah. Buat pun sekali dah. Mau ikut orang dah. Gapo dia tak tahu gapo, pakai ikut orang. Orang ajak bagi dah. Jadi kalau kita tahu dia punya pergerakan ni, paling-paling kurang kita tahu dah gambaran dalam kepala kita dah. Fa idza atmamta ar-ramya fil yaumi tsani asyara, bila kamu sempurnakan melontar pada hari ke-12, kalau kamu nak segera, kamu boleh keluar daripada Mina sebelum tenggelam matahari dah. Kalau kamu nak duduk lagi, kamu boleh tangguhkan sehingga balik ke-13. Maka hendaklah kamu melontar jamrah yang 3 itu selepas zawal dah, selepas gelincir matahari dah. Pada hari yang gelincir matahari pula 13 dah.
Jadi 3 hari bulan melontarnya. 11, 12, 13. Campur dengan hari yang pertama, Jamratul Aqabah saja kan. Tu habislah apa dia? Tengah melontar pada 3 hari dah. Kemudian hadis ni pula an Khuzaimah bin Sabit anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min talbiyatihi fi hajjin aw umratin sa'alallaha ridwanahu wal jannata wasta'adza bi rahmatihi minan nar. Rawahu Asy-Syafi'i bi isnadin dha'if. Daripada Khuzaimah bin Sabit radhiyallahu anhu bahawa Nabi apabila telah selesai bertalbiyah ketika haji ataupun umrah, beliau meminta kepada Allah kerajaannya dan syurga serta berlindung dengan rahmatnya daripada api neraka. Jadi bila habis talbiyah ni? Habis talbiyah ni orang buat umrah bila masuk mula ke tawaf tu habis talbiyah dia. Orang yang buat haji talbiyah dia berakhir bila? Apabila dia gunting lah, gunting rambut pada hari raya tu. Baru habis talbiyah dia. Dah. Jadi lepas pada habis talbiyah tu, mengikut hadis ni Nabi minta kepada Allah kerajaan dan syurga, Nabi tak berlindung dengan rahmatnya daripada api neraka. Jadi disunatkan berdoa selepas habis talbiyah, sama ada ketika umrah ataupun ketika haji dah. Tapi hadis ni mengikut apa dia Ibnu Hajar, hadis ni diriwayatkan Imam Syafi'i dengan sanad yang dhaif dah. Yang seterusnya wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahartu hahuna wa mina kulluha manharun fanharu fi rihalikum wa waqaftu hahuna wa arafatu kulluha mauqifun wa waqaftu hahuna wa jam'un kulluha mauqifun. Rawahu Muslim. Jadi Nabi ni pertama Nabi melakukan perbuatan haji. Yang kedua Nabi juga keluarkan kenyataan supaya orang ni faham. Apa hak Nabi buat ni wajib kena ikut ke sunat saja dah. Tempat Nabi saja ke boleh wukuf, boleh apa dah? Boleh sembelih ataupun tempat-tempat lain boleh juga dah. Jadi kenyataan ni perlu dah. Sebab itulah dalam usul fiqh dia ada perbincangan antara apa dia sunnah qauliyah dengan sunnah fi'liyah dah. Jadi sunnah qauliyah ni menjelaskan segala-galanya dah. Perbuatan Nabi tu ihtimal dua perkara dah. Mungkin wajib, mungkin sunat. Tapi perkataan Nabi tu menentukan itu wajib ke sunat dah. Jadi Nabi sebut sini daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi berkata, sabda Rasulullah, Nabi kata di sini aku sembelih unta dah. Dan seluruh Mina ini tempat sembelih. Mana-mana boleh sembelih. Namun kan nak sembelih sini tempat lagi sembelih sini. Pakai ubuk belaka. Jadi mana sahaja Nabi sembelih kawasan Mina boleh sembelih belaka dah. Seluruh kawasan Mina boleh sembelih belaka. Fanharu fi rihalikum, sembelihlah kamu di tempat kamu masing-masing dah. Wa waqaftu hahuna, Nabi kata aku wukuf di sini dah, dekat bukit kan. Nabi wukuf ke bukit tu. Nabi ngadap ke Hablul Musyah. Kemudian Nabi kata dia seluruh Arafah ni tempat wukuf belaka dah. Mana-mana pun kau boleh wukuf. Bukan sini saja dah. Jadi Nabi jelas kepada sahabat-sahabat supaya mereka tak berebut-berebut. Kemudian lepas pada ni pun mereka boleh wukuf di mana-mana saja dah. Ini untuk memudahkan umat je lah. Kemudian Nabi kata wajam'un kulluha, seluruh Muzdalifah ini tempat aku tinggal di sini. Kemudian kamu boleh berada di Muzdalifah di mana-mana saja kamu nak tinggal dah. Jadi Nabi tidur di Muzdalifah kan. Jadi di mana saja kita boleh berada di Muzdalifah. Jadi ini kenyataan Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok dalam buku panduan haji dah, dalam asal haji pun dia tunjuklah kepada kita sepadan mana sepadan Mina, mana Muzdalifah, mana apa dia Arafah dah. Jadi kita kena duduk di kawasan dia lah. Khususnya ketika wukuf di Arafah dah. Tak boleh kita berada di luar kawasan Arafah dah. Mesti duduk kawasan Arafah juga dah. Kena pastikan keberadaan kita dalam kawasan Arafah dah. Memang dia akan buat dah dah. Dia akan buat dah. Mana hudud batasan dia lah. Bahkan kalau musim haji kat dia buat kemah. Siap-siap dah. Buat siap kemah siap-siap. Kemudian seterusnya wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma jaa ila Makkah dakhalaha min a'laha wa kharaja min asfaliha. Ni hadis-hadis ni kita baca dah. Hadis berkenaan dengan Nabi masuk Mekah, Nabi keluar Mekah dah. Nabi bermalam di Zutua sebelum Nabi masuk Mekah dah. Nabi mandi sebelum masuk Mekah dah. Ni hadis ni kita baca belakang dah. Hadis ni yang menyentuh berkenaan dengan masuk Mekah,
berkenaan dengan apa dia? Tawaf dah. Berkenaan dengan mengucuk Hajar Aswad dah. Berkenaan dengan apa lagi sini? Berkenaan dengan talbiyah dah. Kamu boleh tengok hadis yang ke berapa saja? Tengok hadis yang ke 775 dah. Tu yang melibatkan ibadah haji saja dah. Muka surat 359. Jumpa. Jadi hadis itu bacalah kedah dah. Sebab dia melibatkan tawaf dengan sa'i dah. Tawaf sa'i melibatkan dengan ihram belaka dah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana yuhillu minna al-muhillu fala yunkiru alaihi wa yukabbiru minna al-mukabbir fala yunkiru alaihi, muttafaqun alaihi. Jadi hari-hari melakukan ibadah haji itu sebelum daripada hari raya tu, ada sahabat-sahabat yang bertalbiyah, meneruskan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ada sahabat-sahabat yang bertakbir dah. Ni takbir dah. Sebab takbir ni, kalau kita tengok takbir raya sekalipun, takbir raya haji lah, dia bermula pada subuh hari Arafah lagi. Tempat kita ni pun dah. Tempat kita ni pun takbir ni bermula pada subuh hari Arafah lagi. Maksudnya esok ke raya haji, hari ni tu pas subuh tu kita takbir dah. Dia hari Arafah kita disunatkan berpuasa. Okey. Orang yang tidak melakukan ibadah haji disunatkan berpuasa dah. Dan orang yang niat nak buat korban start pada 1 bulan lagi. Dah 1 bulan lagi, jangan dia gunting rambut, jangan kat kuku dah. Jadi kat kuku sebelum tu lah. Sebelum 1 bulan lagi, kat kuku awak siap-siap. Dah 30 hari 29 bulan kat kuku siap-siap, kat rambut siap-siap. Kemudian jangan kerak sehinggalah hari raya kan. Kemudian hari Arafah kita puasa dah. Kita puasa dah. Jadi hari ke-9 tu dah start dah kita bertakbir dah. Takbir. Jadi sahabat-sahabat waktu hari ke-8 lagi start mereka nak buat ibadah haji, nak ihram keluar nak buat ibadah haji ke-9 hingga ke-10, ada di kalangan mereka yang bertakbir, ada yang kalangan mereka yang meneruskan talbiyah dah. Jadi disebut sini fala yunkiru alaihi, maka tidak ada yang mengingkarinya dah. Yang adalah ibadah haji dah. Maksudnya dibolehkan bertakbir ataupun dibolehkan juga mereka bertalbiyah dua-dua sekali dah. Jadi orang yang tengah melakukan ibadah haji, kemuncak hari ke-8, ke-9, ke-10, sama ada bertakbir pun boleh, bertalbiyah pun boleh. Tapi bertalbiyah lebih afdal lah. Sebab talbiyah ni khusus dalam ibadah haji, dia umrah sahaja dah. Takbir bila-bila pun ada dah. Khususnya hari raya dah. Kemudian hadis seterusnya, hadis yang ke-776 dah. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi saqali atau qala fi dha'afati min jam'in bilailin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata Rasulullah menghantarku agar menemani rombongan orang-orang yang susah dah, orang-orang berat dah, ataupun orang-orang lemah dah, dari Muzdalifah di malam hari dah. Muzdalifah ke Mina lah. Jadi Nabi izinkan orang-orang perempuan, orang-orang tua, kanak-kanak, dan orang lemah, orang nolong mereka boleh bergerak daripada Muzdalifah ke Mina pada malam hari lagi dah. Supaya tak berlaku apa dia kerosakan lah. Jadi orang yang kuat, orang yang dewasa ni, orang yang tidak ada kaitan apa-apa, jadi mereka disunatkan bergerak lepas subuh bergerak dah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'zanat saudatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal Muzdalifah an tarfa'a qablahu wa kanat sabitatan ta'ni thaqilatan fa azina laha, muttafaqun alaihima. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Saudah isteri Nabi ni minta izin dengan Rasulullah pada malam Muzdalifah untuk keluar sebelum Nabi lagi dah. Dan dia ni seorang yang besar, tubuh besar, berat dan gemuk dah. Maka Nabi mengizinkannya untuk keluar awal daripada Muzdalifah ke Mina dah. Sebab esok ke nak melontar lagi, nak sembelih lagi, nak gunting lagi kan. Jadi kalau nak gerak pagi esok ke nak melakukan perbuatan ni, maka susah bagi mereka dah. Yang keduanya apa boleh buat saja kesesakan lah. Kesesakan yang luar biasa dah.
Kemudian hadis seterusnya, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarmul jamrata hatta tatlu asy-syamsu. Rawahul khamsah. Bila waktu melantah, walaupun golongan hak lemah ni, golongan hak lemah, kanak-kanak, orang tua, orang yang bantu mereka ni keluar lebih awal, tapi mereka tetap kena melontar selepas terbit matahari. Tak boleh mereka melontar waktu sebelum terbit matahari, tak boleh. Cuma mereka keluar awal. Keluar tu awal, tapi waktu melontarnya sama saja. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi kata kepada kami ni maksud dianya Ibnu Abbas, dia orang ilmu lah. Janganlah kamu melontar jamrah sehingga terbit matahari. Memang mereka dulu melontar. Kemudian dia orang lain melontar. Tapi waktu melontarnya selepas terbit matahari dulu. Jadi walaupun mereka sampai awal, tak boleh mereka melontar sebelum subuh. Tak boleh. Lepas subuh ke tak boleh. Sehingga terbit matahari baru boleh melontar. Jadi barulah orang lain daripada Muzdalifah gerak ke Mina, baru mereka pula kena melontar. Rawahu al-khamsatu ila Nasa'i wa fihi inqita'. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 orang imam kecuali Nasa'i. Dia hadis terdapat terputus pada sanadnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat arsala an-nabiyyu bi ummi Salamah lailatal nahri faramatil jamrata qabla al-fajri thumma madat fa afadat. Rawahu Abu Daud wa isnaduhu ala syarti Muslim. Jadi hadis ni Ibnu Abbas ni pendapat orang yang mengatakan melontar tidak boleh kecuali selepas terbit matahari dah. Jadi berkenaan dengan melontar untuk orang lemah ni pun ada khilaf ulama dah. Sebab ada 2 hadis yang bercanggah. Hadis ni Nabi pesan mereka dengan melontar sehingga terbit matahari. Hadis bawah ni daripada Aisyah. Aisyah kata Nabi menghantar Ummu Salamah pada malam hari raya dah. Dari Muzdalifah ke Mina. Maka Ummu Salamah telah melontar sebelum subuh. Kemudian dia pun meneruskan fa afadat sehingga dia pergi, dia turun ke Mekah. Jadi dalam hadis ni menunjukkan Ummu Salamah melontar sebelum subuh. Jadi hak mana sah Kalau kita tengok kepada 2 hadis ni, Ibnu Hajar dia terjihkan hadis yang kedua. Sebab hadis kedua dia kata hadis yang pertama tu walaupun 5 orang imam yang meriwayatkan, tapi sanad hadis ni terputus. Dhaif. Hadis yang kedua ni hadis riwayat Abu Daud. Dia sanadnya sahih mengikut syarat Muslim. Jadi bagi Ibnu Hajar dia menterjihkan pendapat untuk orang-orang yang lemah, dia orang yang diizinkan oleh Rasulullah untuk bergerak awal, mereka boleh melontar sebelum subuh lagi. Jadi kalau Nabi tak boleh nak melontar sebelum subuh, buat apa Nabi suruh izinkan mereka keluar lebih awal Jadi mereka keluar lebih awal dan mereka boleh melontar sebelum subuh lagi kemudian mereka pun tunggulah untuk sembelih dan untuk gunting rambut olah mereka pergi ke Mekah Jadi Ibnu Hajar menterjihkan pendapat yang kedua boleh melontar Tapi orang yang bergerak lepas pada subuh tu memang mereka melontar lepas pada terbit matahari Jadi persoalan boleh ke tidak melontar sebelum subuh, maka Ibnu Hajar memilih pendapat boleh khususnya untuk orang yang bergerak lebih awal Kemudian seterusnya wa an Urwah bin Mudarris qala Rasulullah SAW man syahida salatana hadhihi yakni bil Muzdalifah fa waqafa ma'ana hatta nadfa wa qad waqafa bi Arafata qabla dhalika laylan aw naharan faqad tamma hajjuhu wa qad tafathuhu. Ini berkenaan dengan ibadah wukuf yang menjadi rukun utama pada ibadah haji Bila ke waktu wukuf, bila ke dia kira saat itu dapat sempat wukuf Daripada Urwah bin Mudarris radhiyallahu anhu, dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang hadir sembahyang kami ini di Muzdalifah malam tu daripada Arafah gerak ke Muzdalifah di Muzdalifah sembahyang dia ngorib dengan Isra jamak takhir kemudian mai subuh pula kemudian gerak ke Mina. Sesiapa yang hadir sembahyang subuh di Muzdalifah, kemudian dia telah wukuf bersama-sama kita hatta nadfa sehingga keluar Barang siapa yang menghadiri solat kami ini, solat fajar di Muzdalifah, lalu ia wukuf bersama kami di Muzdalifah sampai kami berangkat keluar Muzdalifah ke Mina yang mana dia telah wukuf di Arafah sebelumnya. Sebelum tu dia wukuf dia di Arafah.
Sebelum tu dia wukuf dari Arafah. Bila? Sama ada qabla dzalika lailan, waktu malam ataupun siang hari. Dia wukuf di waktu siang hari atau waktu malam saja dah. Maka orang yang telah berwukuf di Arafah, kamu dia pergi ke Muzdalifah, kamu dia pergi ke Mina pula, maka Nabi kata faqad tamma hajjuhu, telah sempurnalah ibadah hajinya dah. Telah sempurnalah hajinya dah. Maksudnya kemuncak kepada rukun haji ni ialah wukuf di Arafah dah. Kamu dia bergerak ke Muzdalifah dah, menuju ke Mina untuk melontar dah. Jadi wukuf di Arafah tu, kalau orang tu sempat wukuf waktu siang hari atau malam, maka sempurnalah hajinya dah. Seterusnya wa an Umar radhiyallahu anhu qala innal musyrikina kanu la yufiduna hatta tatlu asy-syamsu wa yaquluna asyrik sabiru wa anna nabiyya khalafahum thumma afadha qabla an tatlu asy-syamsu, rawahul Bukhari. Umar radhiyallahu anhu kata orang musyrikin dahulu tidak bertolak dari Muzdalifah sehingga terbit matahari maka mereka mengatakan bercahayalah wahai gunung Sabir. Oleh kerana itu Nabi menyisihi mereka. Nabi bertolak daripada Muzdalifah sebelum terbit matahari dah. Ni bila ni? Ni pada hari raya lah. Pada 10 Zulhijjah dah. 10 Zulhijjah Nabi sembahyang subuh di Muzdalifah. Kemudian Nabi bergerak sebelum terbit matahari. Jadi dalam hadis ni Nabi menyalahi orang musyrikin. Sebenarnya banyak Nabi ubah dan Nabi baiki balik ibadah haji yang dilakukan oleh musyrikin jahiliyah. Kita kena tahu bahawasanya ibadah haji ni orang musyrikin jahiliyah buat dah ibadah haji. Orang jahiliyah buat dah ibadah haji dah. Tapi banyak benda-benda yang mereka buat salah lah. Contohnya mereka bersiu-siu, bertepuk tangan ketika tawaf. Mereka telanjang, orang lelaki waktu siang hari, orang perempuan waktu malam tawaf dah. Kemudian mereka ni tak si keluar ke Arafah sebab mereka menganggap Arafah ni tanah halal. Mereka ni al-humus dah, orang yang terhormat dah. Kemudian ni dalam hadis ni pada hari 10 Zulhijjah mereka keluar hanya selepas terbit matahari, sedangkan Nabi ajar keluar sebelum terbit matahari dah. Jadi banyak dalam ibadah haji Nabi menyalahi perbuatan mereka dah. Dalam Quran tu sebut 5 kali misalnya sebut dah. Dan orang jahiliyah waktu musim haji mereka duk berbangga dengan nasab turunan mereka, kaum mereka, sebut jasa-jasa untuk nenek mereka dah. Jadi Tuhan suruh kita orang Islam ni sebut nama Allah banyak-banyak dah. Kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra dah. Seperti kamu menyebut nama-nama bapa-bapa kamu zaman jahiliyah ataupun lebih lagi dah. Jadi kita memuji Allah banyak, takbirnya, talbiyahnya dah. Waktu lebih utama lagi dah. Jadi itulah hadis-hadis yang sempat kita baca berkenaan dengan sambungnya dah amalan haji dah. Hamba cari ada dua artikel dah, dua artikel berkenaan dengan ibadah haji. Satunya tulisan Syekh Saleh Utsaimin. Syekh Saleh Utsaimin ni dia punya kelebihan dia ni ringkas dia tulis. Kamu dia mudah kita faham. Jelas terang molek dah, ringkas dia tulis. Tapi tulis faham. Asal lagi ada Syekh Adil Azazi dah. Syekh Adil Azazi ni dia tulis kitab Tamamul Minnah dah, min fiqhil kitab wa sunnah. Dia tulis berkenaan ibadah haji komplit je. Lengkap lah. Kalau kita nak buat kursus haji kita boleh baca buku dia dah. Ringkas dia tulis tu. Ringkas tu pun kena 2-3 siri kot lah. Dia tulis komplit lah. Satu-satu dia sebut. Jadi Syekh Saleh Utsaimin ni dia sebut orang ringkas supaya orang mula faham dah. Jadi kadang-kadang benda-benda sunat pun dia tinggal dulu supaya orang faham hak rukun dulu dah. Baru dia sebut dah. Jadi tu kita belajar hadis, kemudian kita baca fiqh dah, kita baca artikel-artikel ni untuk kita memudahkan kita faham macam mana pergerakan dia amalan haji dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Tuhan bagi taufik hidayah kepada kita untuk kita sama-sama mengerjakan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Wallahu alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa barakatuh. Alhamdulillah.